Mak nak tanya tali sebat tu nak pakai tali apa? Saya ulang Tali sebat dia dua boleh pakai. Pakai tangsi boleh, pakai benang boleh. Kalau nak pakai tangsi, make sure brand ataupun jenis tali nylon ataupun shock leader. Boleh. Lepas tu thank you order. Baik. Thank you order. Besok saya post. Okay. Tali tangsi tu nak kena pakai shock leader ataupun nylon saja. Saya ulang ni. Jangan nanti tanya lagi rekod apa boleh ni. Screen record. Lepas tu kalau nak tangsi tu sama ada brand. Kalau nylon contoh brand nylon yang boleh pakai. Yang contoh bukan kata ni saja, sebab saya pakai pun yang tu juga. Dupont. Kalau pakai Dupont pakai saiz 30LB. Dupont nylon. Tag merah putih. Merah putih 30LB. Kalau nak pakai Zenith sama juga, dia nylon, cuma dia brand daripada Japan. Kalau Dupont tu dia tali nylon brand daripada USA. Okay, so Zenith tu kalau nak pakai Zenith pakai 30LB boleh, 40LB boleh. Saya pakai 40LB nylon Dupont. Okay, yang mana jenis. Kalau nak pakai shock leader saya pakai Mustad shock leader, saya pakai saiz 50LB. Nak pakai 40LB boleh, bergantung. Kalau ikut korang nak pakai 30LB bergantung. Sebab saya pun mainline dia tebal. Mainline saya sekarang saya dah pakai 30LB. Saya dah tak pakai 20LB. Macam abang tadi dia pakai 20LB kan. Saya dah serik pakai 20LB. 20LB ni kalau mainline mainline dari 10 mesin kan. Kalau sangkut dekat lumpur pun boleh putus. Langgar tali, bersilang tali pun boleh putus. Itu 20LB punya perangai. Lepas tu kalau nak pakai yang benang, okey, lupa je cakap. Kalau yang pakai tangsi tu nak ikat sambung dengan mainline kita, pakai FG knot boleh, nak pakai Albert knot boleh, nak pakai swivel pun boleh. Kalau boleh swivel paling kecil. Tapi swivel tu depends. Kalau cincin joran kita jenis yang besar-besar, okey, boleh pakai swivel, tak ada masalah. Ataupun kalau nak main selamat, swivel tu duduk luar pucuk joran, luar cincin. Kalau pakai FG tak ada masalah, senang je, tak mengganggu. Kalau pakai Albert knot pun sama. Tengok pada cincin joran korang macam mana. Sebab cincin joran berbeza setiap orang yang pakai. Ada yang kecil, ada yang besar. Cincin tu pun saya ada cerita tau. Kenapa ada cincin joran yang besar, kenapa ada cincin joran yang kecil. Okay, lepas tu kalau nak pakai benang, benang pula ni janji pakai tali 50LB ke atas. 50, 60 selamat. Biasa orang pakai 60LB dengan 80LB. Ada pakai 50, depends. Memang tebal. Tali sebat. Panjang untuk tali sebat ni biasa dalam 2 depa. Standby. Kalau korang main swivel tapi nak duduk luar cincin, okey, pakai sedepa gitulah. Panjang dia. Macam tu lah kira-kira dia. Kalau tali benang tadi nak pakai 8 sulam boleh, 4 sulam boleh. Tapi yang penting tebal. Contoh tebal dalam 60LB tadi, tak pun 80LB. Benang. Jadinya yang itu pun sama, nak ikat benang ni boleh, nak pakai swivel boleh, nak pakai Albert knot boleh. FG knot tak boleh. FG knot tak boleh benang. Sebab FG knot tu tujuan tali ikatan FG knot ni adalah untuk tali yang berlain material. Contohnya material benang nak gabung dengan material tangsi. Itu FG knot. Kalau Albert knot pakai tali yang sama jenis pun boleh. Dia ketebalannya berbeza je. Albert knot ni wajib dia. Minggu depan air cantik tak bang? Minggu depan air besar tak silap. Kalau main pantai cantik lah. Minggu ni air kecil. Minggu depan air besar. Pertengahan minggu depan, contoh bulan 11 bulan 12 itu pertengahan minggu depan lah. Macam hari Isnin, Selasa, Rabu kan. Itu air mati. Lepas tu air besar. Air besar dah start minggu depan. Kalau mancing pantai cantik esok minggu depan. Minggu ni